Tetapkan hala tuju serta menyelaras pelaksanaan projek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Sabah. Bertindak sebagai focal point bagi Kerajaan Sabah dalam pelaksanaan agenda perubahan iklim di peringkat negeri dan kebangsaan. Satu kelab pasukan Ranger Perubahan Iklim Malaysia digerakkan bermatlamat meningkatkan kesedaran mengenai kesan pemanasan global dan perubahan iklim di negara ini. Malaysia sudah merangka pelan bagi mengurangkan kesan pemanasan global yang membawa perubahan iklim semasa di negara ini. Krisis iklim global pada tahun 2025 membuktikan semakin meruncing, antaranya kebakaran hutan, taufan serta banjir besar di seluruh dunia. Aduh, panas betul lah hari ni. Dah, aku baru je minum jus ais tadi. Aku pun dah rasa macam duduk dalam ketuha. Macam nak mencair dah muka aku yang cantik ni. Hari ni panas lain macam. Semalam tak panas macam hari ni. Macam mana nak hilangkan rasa panas Kawan, so kita betul dekat situ. Saya ada terbaca artikel tentang langkah-langkah cuaca panas. Kawan-kawan, tengok ni. Ada poster tentang punca cuaca panas. Dalam berita tu pun ada bagi tahu tentang kesan-kesan cuaca panas. Kalau macam tu, kita kena selamatkan bumi daripada terkena radiasi suria yang terlalu tinggi. Betul kan, Delisha? Betul tu. Sebelum tu, Assalamualaikum. saya Hafsa Ayat. Saya Reka Zafri. Saya pula Delisha Zara. Saya Alisha Humaira. Dan ini adalah film kami. Kawan-kawan tahu tak apa punca-punca cuaca panas? Mari kita dengarkan penjelasan daripada kawan-kawan kita. Punca-punca cuaca panas datang daripada gas rumah hijau yang berlebihan. Seperti gas karbon dioksida, metana dan nitrous oksida dilepaskan daripada kilang perindustrian seperti di pasir gudang. Selain itu, haba buatan ataupun urban heat berpunca daripada lori, bas dan kereta. Seterusnya ialah penebangan hutan. Malaysia menebang hutan untuk pembinaan dan pertanian. Sebagai contoh, kawasan luar bandar yang redup dahulu menjadi terlalu panas sekarang. Kalau ada punca, mesti ada kesan kan? Mari dengar daripada penjelasan kawan saya. Apabila suhu persekitaran semakin meningkat, radiasi suria semakin melonjak. Ini menyebabkan murid-murid perlu berhimpun ke dalam dewan serbaguna akibat cuaca panas yang melampau. Betul Tuan Lisa. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan badan kita dehidrasi, letih, suaka dan banyak lagi penyakit. Delisha, itu adalah masalah kesihatan. Gas stok haba telah meningkat pada bulan Jun hingga September. Kerana pada bulan itu berlalunya musim panas. Dalam artikel yang telah dibaca oleh Michael, kekurangan kualiti udara dapat menyebabkan udara menjadi statik. Contohnya, bangunan besar serta asap kenderaan. Baik betul lah kesan cuaca panas ni. Kita sepatutnya mengambil cara tentang kesan ini. Betul tu Delisha, kita perlu kurangkan penggunaan api dan fosil. Kita juga perlu mengurangkan pembakaran petrol, diesel dan juga arang batu.